lepak minum dekat kedai depan kilang ni. Nurul ada rasa tak sedap hati jugalah, tapi nak cakap banyak pun tak boleh, sebab Hanim sendiri pun tak cerita apa-apa dengan dia. Bila Nurul tanya, Hanim cuma gelak aje, macam malas nak bercerita. Budak kilang ramai dah mula bergosip Hanim dengan Amran ni dah couple. Mula dari situlah Hanim ni berubah sikit demi sikit. Kalau dulu habis kerja terus balik rumah, sekarang selalu minta tolong Nurul coverkan kalau dia nak keluar jumpa Amran kejap. Amran rajin bawa Hanim jalan-jalan, kadang-kadang pergi pekan, kadang-kadang pergi mall, tempat orang muda lepak-lepak. Bukan Nurul tak pernah tegur, tapi biasalah orang bercinta ni, bila nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Malam tu Nurul ingat lagi, shift malam habis awal sikit sebab mesin rosak. Semua orang balik awal, tapi Hanim tak ada. Nurul call tak angkat, call lagi tetap sama tak angkat. Esok pagi Hanim masuk kerja macam biasalah. Muka dia pucat, mata bengkak, macam tak cukup tidur. Nurul malas nak bertanya, tapi petang tu masa duduk rehat dekat tempat biasalah, Hanim sendiri yang buka mulut. "Nurul, aku dengan Amran dah buat silap." Suara Hanim perlahan je, hampir berbisik. Nurul terdiam, tak sangka Hanim akan ceritakan semuanya. Malam tadi Amran ajak dia bermalam dekat hotel bajet dekat bandar. Mulanya Hanim tak nak, takut, tapi Amran pujuk juga. Janji takkan buat apa-apa yang Hanim tak suka. Janji kosong je lah sebenarnya, sebab bila dah duduk dalam bilik tu korang tahulah macam mana. Tapi dalam bilik tu lah benda yang tak patut jadi juga. Hanim menangis masa cerita tu, bukan sebab Amran yang paksa dia, sebab Hanim sendiri yang rela. Tapi sekarang dia dah menyesal. Yang Nurul tak boleh lupa masa Hanim cerita apa yang Amran cakap lepas semuanya selesai. Amran pegang tangan Hanim, genggam muka kuat dengan muka serius. "Kalau aku mati dulu, aku tunggu kau. Kalau kau mati dulu, kau tunggu aku. Kita takkan berpisah sampai bila-bila." Hanim masa tu tengah menangis, tapi dia tetap mengangguk jugalah. Bila Nurul dengar je Hanim cakap macam tu, dada dia rasa sesak. Nurul tahu benda macam tu bukan boleh buat main-main. Sumpah, walaupun dengan manusia sekalipun, bukan benda ringan. Ini sumpah dengan orang yang dah buat dosa sama-sama. Lepas daripada hari tu, Hanim banyak diamkan diri. Dekat kilang dia buat kerja macam biasa, tapi Nurul tahu Hanim ni dah nampak lain. Mata dia dah tak percaya macam dulu. Kadang-kadang Nurul perasan Hanim termenung lama tengok skru mesin berputar.